Nak tahu tak, dulu saya pernah jadi personal trainer dan fokus lebih kurang 1 tahun juga. Tapi tak cukup kaya lah. Mari saya cerita. Korang boleh tengok kat sini, saya train orang dan kebanyakan klien saya adalah Chinese. Saya lebih kurang ada 40 lebih lah klien pada waktu tu. Satu session charge RM200. Yang di mana satu orang kalau ambil pun 8 session, so RM1,600. Okay, cuba kita kira-kira sekejap. Satu hari 4 session. Lebih kurang 8 jam kot training orang ni. Masa kita nak pergi gym lah. Satu hari kita boleh kumpul RM800. Cuba kali dengan 30 hari. RM24,000. Itu pun kerja satu hari 8 jam yang kau-kau. Kadang-kadang lebih masa. RM24,000 je. Dan bagi saya lah, RM24,000 tu tak cukup kaya. Saya punya otak macam mana nak scale sampai 300 ke 500,000. Memang susah. Sebab itulah saya berhenti jadi personal trainer. Dan kalau korang tak percaya, korang boleh pergi tanya semua orang yang fitness industry. Memang agak susah nak betul-betul kaya kalau jadi fitness consultant. Terutamanya dalam Malaysia. Kenapa? Pertama, dalam Malaysia ni, ini memang fakta. Saya tak tahulah kalau korang nak kecam ke apa, tapi ini adalah fakta. Korang boleh tanya semua fitness trainer. Fitness punya awareness dalam Malaysia ni kebanyakan Chinese tu lebih aware lagi compare dengan Malaysia. Sebab tu kalau klien saya ni banyak Chinese compare dengan Melayu. Tak percaya, cuba tanya diri kita, bila last aku pergi gym? Bila last aku bersenam? Bila last mak ayah aku ni suruh wajib pergi bersenam? Tak. Tapi kalau culture Chinese ni saya puji sebab diorang ada satu mazhab yang dia katakan fitness ni adalah sangat penting untuk mereka. Jaga kesihatan. Kesihatan adalah nombor 1. Tapi dalam Malaysia kita lah, contoh, pagi-pagi roti canai. Lepas tu apa, mi luak air lagi. Tengah hari makan nasi campur lagi kat atas. Malam makan mi goreng. Celah mana? Dan diorang punya fitness aware ni, saya nak close orang Melayu ni susah dulu. Tapi kalau Chinese kejap sam. Dan kenapa saya berhenti jadi fitness trainer ataupun buat badan? Sebab bukan nak kata apalah, korang boleh tanya semua orang juga ni ya. Yang mana yang buat fitness ni, mesti sokong cakap saya. Nak buat duit, betul-betul duit dengan fitness dalam Malaysia memang agak susah. Nak betul kaya. Sebab nak dapatkan sponsor, ya Allah. Atlet dunia baru dapat sponsor. Dan kebanyakan orang yang pergi bertanding masuk kom tu, yang flex semua benda tu, dia orang pakai duit sendiri. Suplemen saja berapa ribu. Makan saja berapa ribu. Tak kira lagi steroid dah berapa ribu. Sekarang peptide lagi berapa ribu. Last kali menang dapat RM1,000. Kalau paling tinggi pun dapat RM5,000, RM10,000. Tak cover. 3 bulan sengsara diet dapat contohlah RM5,000 sebagai juara. Tak cover modal. Oh, ada je orang yang berjaya dalam fitness? Yes. Contoh kita ambil Dr. Say ke orang-orang yang hebat dalam social media. Maksudnya dia orang ada badan, dia orang pandai mempamerkan badan mereka ataupun buat konten sampai dapat sponsor banyak. Yes. Tapi bukan semua orang yang buat badan pandai buat konten, betul tak betul? So untuk semua orang yang buat badan, alhamdulillah, jagalah badan. Dan kalau betul-betul nak buat duit dengan badan, dengan fitness boleh, tapi ada 3 benda. Pertama, macam mana kau nak scale up? Satu orang ni boleh bayar sampai 2-3 ribu strategi brand. Dan yang kedua, macam mana nak keluarkan suplemen sendiri? Yang diri kita ni berniaga jual suplemen, insya-Allah boleh kaya. Yang ketiga, buatkan bisnes yang automation seperti gym. Buka gym dan insya-Allah boleh. Tapi kalau kita hanya fokus untuk consult training sahaja untuk jadi personal trainer, memang susah. So konklusi je, sekarang pun saya pergi gym juga tapi dah kecil macam ni lah. Fit, dulu saya macam ni. Korang cuba komen sikit. Bila korang last bersenam? Cuba komen kat bawah, saya nak tengok.